Assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to Izwan Shah channel. So hari ni aku ada di Pantai Timur, Terengganu, and aku stay di latar kolam air deru Eco Park, kawasan Ulu Besut, kawasan Jenting. So jom aku review guys. Korang sampai je dekat latar air deru ni, korang check in kat sini dulu. Ini kaunter pendaftaran lah. Sama ada korang nak check in dekat chalet ataupun campsite. So daftar dulu. Korang pun ada option lain kalau tak nak stay kat campsite. Ini chalet dia guys, chalet berkembar. Parking depan pintu. Jom kita masuk. Wah. So ada satu queen, satu single. So ada toilet. Oh ada aircon guys. So toilet dia okey, sofa okey. Pun besar, tak kecil tak besar. Yang bestnya, kabinet baju pun ada. Ini yang best guys. Yes. View waterfall, sungai, jeram ke apa korang nak panggil. Memang best. So kat sini ada pelbagai jenis chalet. Korang boleh refer dengan CEO. Aku akan share nombor kontak kat description guys. So pelbagai size. Jom kita tengok dia punya facilities dan apa yang ada dekat kawasan ni. Unik dan comel guys chalet dia. Kat sini ada menu-menu yang best guys. Cendol, ABC, Western. Cafe pun ada guys. Ini yang aku cakap. Apa yang paling best, apa yang menarik kat sini. Best guys. Best gila. Best guys. Sekarang tengah hujan. Aku datang baru sampai hari pertama. So air ada laju sikit dan ada keruh sikit. Walaupun pada aku ni tak keruh, tapi dia orang kata keruh. Actually air dia sejernih tidak. So tengok petang sikit atau malam ni aku try mandi guys. So kat sini ada satu kedai lagi, kedai air. Ada makanan ringan. Jom kita tengok apa ada. So aku rasa air hipster. Mana dah nak hari-hari lah. Coffee and cake. Coklat kot. Nak jelly je. Korang singgah ke latar kolam air deru ni, jangan lupa singgah atau try menu-menu yang ada dekat Coffee and Cake. So aku try air diorang dengan ada sikit manis-manis. Okay guys, kita tengok apa yang ada. RM5. Jalan-jalan RM5. So ni kawasan campsite dia. Ada orang pun tengah camping, ada camper-camper tengah camping. Aku tak boleh nak pergi jauh sangat sebab sekarang hujan. So aku try esok round tengok campsite dia orang. Campsite kat sini. So korang maybe parking kat area sini boleh, dekat luar sana pun boleh. So ni tadi kaunter pendaftaran. Sebelah dia tu surau guys. Surau dia besar gila. Hujan guys. So jom kita try apa yang best dekat cafe dia. Jom. So aku kat cafe dia. Nak bungkus bawa balik chalet. Kita try cari goreng-goreng. Yang best kat sini kalau kau makan kat sini, tepi sungai guys. Bunyi air kau-kau.
syadu guys. Ayan. Harga dia pun tak mahal guys. Dua kita goreng ada telur mata dua-dua dengan nasi goreng Cina baru RM20. Ini macam kedai kat warung-warung ataupun kedai-kedai makan kat tepi jalan je guys. Guys, cuaca hujan lagi. Petang tadi aku dapat mandi dengan anak-anak dengan orang rumah. Lebih kurang 1 jam. Itu pun live kat sini, bantu ataupun pekerja kat sini atau staff sini dia dah setiap kawan wisata selalu naik. Nak sure kenapa pukul 6 tadi. Tapi pun dekat latar kolam Maiden ni pun ada sejarah kepala air berisiko tinggi. Aku google tadi pun sama, memang dia kata berisiko tinggi. So untuk langkah berjaga-jaga aku naik. Sebab masa aku mandi tu pun tengah hujan renyah-renyah ni lah. Baru lepas hujan lebat. Tapi sekarang masih hujan lebat lagi. So hari kedua esok aku akan sambung. Sambung review, sambung mandi. Kita tengok keindahan ciptaan Allah. Kalau kau tak camping guys, barang camping tu tak bawa tau. Sebab nak masak. So banyak saya berguna lah barang-barang camping ni kan. Hari kedua guys, cuaca hujan lagi. So air pun keruh lah guys. Kau nampak? Dia punya sejuk kat sini macam Cameron guys. Sorry sekarang aku belum lupa mandi. Belum lupa mandi. Belum bangun tidur guys. So kita tunggu hujan reda sikit atau stop. Kita try godak lagi hari ni. Air memang tengah colour teh ais lah. Ini yang tak best ni. Korang yang mengunjung kat mana-mana tempat rekreasi, camping ke, piknik ke, kalau boleh janganlah korang biarkan sampah macam ni. Sama-sama lah kita jaga kebersihan kat mana-mana. Ada plastik sampah tu letak, ataupun angkatlah sampah tu bawa naik. Ini kat pot bawah chalet aku. So aku ni, chalet aku ni kat area Pekalan 2. Kita cari pot yang lagi baik lah. Misi hari kedua aku nak naik atas, nak cari pot mandi dan usah campsite. Kita kan camper. Tapi aku naik kereta, naik atas sebab hujan. Actually nak jalan kaki, nak hiking pun boleh guys. Korang tengok. Okay, jom tengok site Pekalan 2 guys. Pot mandi dia pun best. So ni campsite dia, Pekalan 2. So aku ingat aku nak naik sampai Pengkalan Raja, tapi cuaca pun hujan. Jalan berlendir, kena hiking. Lagipun diorang cakap tak ada camper ataupun orang stay ke sana. Sebab kat Pengkalan Raja ni dia punya tempat mandi, pot dia, waterfall dia lagi cantik. Tapi sayang lah, sebab dengar cerita pagi tadi ada kepala air. Air pun keruh. Kalau tak, memang kehijau-hijauan, kebiru-biruan tu air dia. Wih, steam guys. Boleh lepak juga jalan. Sebab aku pakai kereta separuh. Wih, parking penuh guys. Sebab dia campur dengan daily trip atau piknik kan. So parking memang penuh lah. Penuh guys parking. Aku balik chalet sekejap. Aku nak cek pot mandi dekat bawah. Jom. Baru ada matahari guys. Kakak, kita nak pergi mana ni kakak? Nak pergi mandi. Yes, kita pergi mandi. Tapi kita mandi kat tapak bawah guys. Lebih sesuai untuk kanak-kanak. Jom, layan. Yes. Air dah semakin jernih. Sepatutnya dia kehijau-hijauan, biru-biruan guys. Aku di bahagian label
Pegalan Suri. So kat sini lebih mesra untuk kanak-kanak. Dia cetek sikit, korang-korang boleh tengok. So dia cetek sikit. Ada bahagian dalam, korang kena monitor lah anak-anak korang. Best guys. Aduh, gila guys. Lagi. 1, 2, 3. Alah. Korang tak jealous ke? Tak jealous ke? Ramai guys, orang piknik. Ni baru satu tempat. Belum ada tempat yang lain lagi. Ramai gila. Yalah, hari ni public holiday sempena Chinese New Year. So, diorang ambil time nak bonding dengan family kan. Dia memang banyak batu-batuan. So, pada aku okey je. Lagi best, bunyi air tu kuat. Yang aku pun sekarang tengah manjat-manjat. Nak balik kat anak bini aku, nak bawa ke tempat yang best sikit. Sadu guys. Korang yang nak merasai campsite kat Pantai Timur, boleh datang ke latar kolam air Deru Eco Park Ulu Besut Jelutih. So memang recommended. Korang nak camping ala-ala Semiwal ataupun nak tidur kat chalet dia pun boleh guys. Sadu. Jernih guys. Jernih gila. Paling jernih aku pernah jumpa. Demikian sudah staycation aku 3 hari 2 malam di latar kolam air Deru Eco Park Ulu Besut Jelutih. So semoga perkongsian aku bermanfaat pada korang and highly recommended untuk korang stay kat sini. The real beauty nature. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye bye.